Jom borak pasal Ophelia kurung. Apa korang? Kenapa nama baju ni Ophelia? Alamak, Fik lupalah. Tapi yang Fik ingat, nama baju ni Abang Alif yang bagi tau. Cuba korang tanya dia. Kenapa korang wajib ada satu baju Ophelia dalam wardrobe korang? Okey, yang ni paling penting. Kenapa korang mesti ada satu baju Ophelia? Sebab Bella tahu ramai tak pandai gosok baju kan. So, siapa yang tak pandai gosok baju, malas nak gosok baju, baju ni sesuai untuk korang. Aduh, gatal. Tak adalah, tipu je. Baju ni tak gatal langsung korang sebab kita letak soft lining dekat dalam. So lining kat dalam ni sangat-sangat lembut, tak menyebabkan gatal. Jangan risau. Selain tu, baju kita ni mesra wuduk. Korang tengok, senang nak ambil air solat. So baju ni sesuai untuk korang bawa solat. Memanglah baju ni slim fit, tapi korang tak perlu risau. Korang still mudah untuk bergerak. Sebab apa? Sebab dekat belakang baju ni ada belah. Lepas tu dekat kain dia pula ada kain kipas. So kalau korang nak main yoga pakai baju Ophelia ni pun tak ada masalahnya. Nuha, mana lagi satu colour Adu Jamila, gadis ayu pakai Ophelia, adu manisnya. So yang ni untuk siapa? Puan Jamila Yang ni untuk Puan Jamila. So korang komen dekat bawah, korang suka yang mana antara 4 colour ni? Gen X, Gen Y, Gen Z ataupun Jamilah yang punya?